dalam mata tahawi dia katanya Allah Ta'ala wujud ni tidak kait dengan anak pihak, tak ada pihak atas. Dia kata Imam Tahawi kata gitu, tak ada pihak bawah, tak ada pihak depan, tak ada pihak belakang. Ia pihak mana tu, padahal tak ada ya. Imam Tahawi tak ada ni, walaupun sepersen pun tak ada kata Imam Tahawi pihak gitu. Ia tak ada lah tu tadi. Kalau orang ngaji akidah dia sungguh kok. Kalau ada hotel tu tak apa, kita nak 100,000 tak 200,000 insyaAllah. Hadiah kepada orang yang jumpa benda ni dalam mata tahawi yang mengikut hak dia salah ni. Sama ada orang tu daripada orang Malaysia ke ataupun orang Thailand ke, kita ada hadiah insyaAllah. Wa ta'ala anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihi al jihatu sittu kasairil mubda'ati. Dia kata Imam Tahawi kata gitu, tak ada pihak bawah, tak ada pihak depan, tak ada pihak belakang. Ia pihak mana tu, padahal tak ada ya. Imam Tahawi tak ada ni. La tahwihi al jihatu sittu kasairil mubda'ati. Walaupun sepersen pun tak ada kata Imam Tahawi pihak gitu. La tahwihi al jihatu sittu kasairil mubda'ati. Imam Tahawi tak ada kata tidak kait dengan ni, tak ada saya tak ada sebelah atas, tak ada sebelah bawah, tak ada sebelah depan, tak ada sebelah depan, tak ada kanan, tak ada. Nauzubillah min zalik. Itu adalah dusta yang keluar. Jihad mana yang orang salaf itu nafi? Ni dia sebut ni. Dia sebut ni. Apa nama Imam Tahawi kata la tahwihi al jihad. Tengok lapan jihad ni ada hak nafi. Tapi hak isbat tu. Jihad ni mana kata jihad is-sit, sah jihad is-sit. Hak isbat. Jihad yang ke-6. Imam Tahawi tak ada kata tidak kait dengan ni, tak ada saya tak ada sebelah atas, tak ada sebelah bawah, tak ada sebelah depan, tak ada sebelah depan, tak ada kanan, tak ada. Nauzubillah min zalik. Itu adalah dusta yang keluar. La tahwihi al jihatu sittu kasairil mubda'ati. Hak ni kena tulis dengan aqamah, tulis dengan aimah lalu. Tu ni hak ni dalam akidah tahawiyah ni, perkataan ni jadi duri duk tikai hati mujassimah. Kataan ni so jadi duri, cuba boleh nak uai tu baik. Kataan ni satu dan tak ada jalan nak hurai pun dia. Mari siapa ayat ni hurai pun nak hurai, tak nak tolak, tak lepas. Ni saya harap katanya orang mengajar ni janganlah dusta dalam mengajar, lebih banyak masalah. Nyanyi orang dengar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ilal musyahidin wal mustami'in al-kiram, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini adalah kita adakan majlis ilmu kita. Maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran pahala pada kita dan juga termasuk kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menuntut ilmunya. Alhamdulillah, munasabah pada malam ini saya akan bagi jawapan terhadap ahli-ahli ilmu yang mana dia terbit gambar saya gitu kelaga tu, dia wayaklah alas saya dia tu. Kita tak ada takut tu, kita terima lah. Tapi kalau betul kita terima, kata betul kita kena jawab gitulah. Kalau salah tu. Jadi semalam tu saya paksa tu, saya buka tengok tu ada lah beberapa banyak lah hatta mai pada saya tu, supaya saya dengar lah. Kalau betul kok terima lah, kata betul kok uwi huraian lah maksudnya. Maka saya pun mai dengar lah dia mau usaha buat ni, buat gambar saya dan gambar seorang babu dan gambar seorang doktor ni, lepas tu seorang lagi gambar Syekh Wasyukri. Kita mai dengar insya-Allah taala gapo dia royak
kalau benda molek kita terima insya-Allah taala ni. Sama dengan suara dia ni insya-Allah. Walaupun seperti yang berada itu adalah ngaji akidah. Insya-Allah kita sama dengan sama. Kenapa kata gitu? Tak ada pihak bawah, tak ada pihak depan, tak ada pihak belakang. Ia berhormat kepada anak-anak ya. Tak ada. Walaupun seperti yang berada pada pihak gitu. Itu adalah ngaji akidah saja semua. Kalau ada hotel tak pun, kena usah semua usah. Hari yang kepada orang yang cukup dari dalam makan tahu yang ikut haji salah. Sama ada orang daripada orang Malaysia kan, ataupun orang Thailand kan. Kita dah insyaAllah. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأفضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات. Ini من حول الدليل. Ada pihak bawah, ada pihak depan, ada pihak belakang. Ia berhormat kepada anak-anak ya. Tahu tak ada. لا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات. Walaupun seperti yang berada pada tahu begitu. لا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات. Memang tahu tak ada kan? Atau tidak kait dengan rekod ada saya ada surat ada surat ada surat pen ada surat pen ada kan ada saudara supaya berdua. Jihad mana yang awal salah kita ni? Dia sebut ni. Dia sebut ni. Apa nama Imam Tahawi kata la tahwihi al jihad. Tengok lapan jihad ni ada hak nafi. Tapi hak isbat Jihad ni mana kata jihad is-sit, sah jihad is-sit. hak isbat Jihad yang ke-6. Memang tahu tak ada kan? Atau tidak kait dengan rekod ada saya ada surat ada surat pen ada surat pen ada kan ada alhamdulillah mencari saudara supaya berdua. لا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات. Hak ni kena tulis dengan komah. Tulis dengan aimah lalu. Tu. Ni. Boleh. Dari akidah Tahawiyah ni perkataan ni jadi duri ni. Duri tu tiga hati Mujassimah. Kataan so jadi duri. Cuma boleh nak buat tu. Kataan ni satu. Dapat tak jalan nak urai pun dia. Mai siapa ayat ni urai pun urai tak nonton tak lepas. Saya agak katanya yang mengajar yang ni lah. Terus tu dalam mengajar nyanyi orang dengar. Saya mati tahu dia katanya kalau betul tidak. Alhamdulillah. Jadi kita dengar dah lah apa berkurang dia awak gambar tu boleh jadi peminat kita tengok belakang dah tu gambar tu gambar saya, gambar seorang bapa tu, lepas tu seorang ketua, lepas tu seorang lagi gambar Syekh Wasyukri. Jadi dia tu maksud tak puas hati hak saya katanya. Dia mau kata Allah Ta'ala tu tidak ada je hak atas dan Allah Ta'ala tidak ada je hak bawah, dan tidak ada je hak kanan dan tidak ada je hak kiri. Itu saya kata tidak ada. Imam Al-Tahawi tak ada kata lah tu. Pada dua alas saya katanya Domik dalil kata Imam Tahawi kata Tahir itu tidak ada pada pihak atas, tidak ada pada pihak bawah, tidak ada pada pihak belakang, tidak ada pada pihak depan, tidak ada pada pihak kanan, pihak kiri. Itu dia kata jadi bangsa pada kata Imam Tahawi. Hak tu saya kata tak ada lah tu. Kalau ada lah tu saya nak dia lah duit tu 1,000 ke 200,000 tu. Apa ni awak gambar mari dia kata saya lekat hotel lah, kena bayar lah, maksud gitulah. Jadi nampak rupa babo ni boleh jadi dia buat sengerti, nampak isi cakap dia tu. Ada pun hak doktor tu boleh jadi dia ambil isi gibuh masuk gitu. Jadi ada pun hak seorang babo ni nampak terang lah dia tu, nampak kemahna lah, dia kacau sangat lah maksudnya. Dia mari ibarat la tahwi al-jihatu situ, la tahwi al-jihad situ tu. Mari kita nak syarah insya-Allah taala bagaimanakah hak ia faham salah di mana.
Jadi pertama kali hak babo saat itu, babo muda-muda ya, kalau babo tua tak jadi gini, babo muda-muda jadinya ada betul hak baru ni ya. Itu dia. Saya tengok dua-dua ni salahnya dia tak ada ngaji kelulusan bahagia Suluddin dah lah. Walaupun yang ngaji luar negeri pun dia tak ada cuk bahagia Suluddin dia panggil. Kecil mudah-mudah gitulah, dia ngaji cuk bahagia lain. Ini saya tuju pada orang ngaji luar negeri lah ni. Kalau orang ngaji luar negeri tak kecil hal ni. Atau tak kecil hal cuk bahagia tu bahagian ni tak lah. Itu maknanya. Jadi anda dengar dua ni ahli ilmu ni, bapa ni pun dia tak ada mahji juga. Kata perlu saya bagi akhir Suluddin tak juga. Pasal orang doktor tu nampak tak jugalah sebab dia tak faham ibarat hak kata Imam Tahawi tu. Jadi pertama kalinya saya nak oyak katanya dia ni nak oyak kata dia pergi faham kata tidak ada jihad yang kena, tidak ada pada jihad yang kena. Yang syarah tu lah. Dia pergi faham lah tu ibarat Imam Tahawi ni. Sama ada babo seorang ni pun dia faham gitu sampai kita kacau ulat la tahwil jihatu situ la tahwil kasairina. Ya silap faham situ ya. Dia kata Imam Tahawi kata Tahawi ni tak ada jihad ni, tak ada jihad atas, tak ada jihad bawah. Tak ada jihad kanan, tak ada jihad kiri, tak ada jihad apa, tak ada jihad belakang. Kalau gitu tak ada. Nah ada tu. Benda tak ada lah tu, benda maktum lah tu. Jadi Imam Tahawi tak ada kata gitu. Kalau itu apa hak ya sini? Jadi noyak kata hak babo ni satunya salah dia bacaan tu. Bacaan dia salah dia katanya. Satu dia katanya apa? Wa ta'ala 'anil hudud wal ghayah wal arkani wal a'dha'i wal adwati. Dia bukan adwati al adawati. Tak kenanya jamak daripada ada tu. Adawat. Ada dia. Payah bacanya mubda'at. Dia sungguh bukan mubtada'at. Kasairil mubtada'at, bukan mubda'at. Ya beza dua tu. Baca dua kena lah insya-Allah taala. Lebih lagi kita norak orang ni kita kena baca betul baris tu. Betul kena mengikut kaedah surah. Tu mana gitu. Tu dari segi baca tu salah dua tepat deh. Tu dia. Kalau tak ada norak saja tak ada kata apa dia baca salah lagi bukan Quran. Ni dia norak saja tu dia baca tak kena dah. Ada awak dia baca adwa. Tadi apa tu mubtada'a dia baca mubda'a. Tak boleh lah tu. Kita norak orang ni kena baca betul dulu kita. Tu. Dan yang keduanya faham dia salah. Faham dia salah. Hak sungguhnya maksud kata Imam Tahawi ini tidak meliputi akan dia oleh pihak yang enam. Bukan menafi jihad ni. Menafi meliputi, tidak meliputi akan Allah Ta'ala oleh jihad yang enam. Nak faham nahung dulu ni dia panggil buku tak faham nahung ni. Erok dulu. La tu gapo, tahwi tu gapo, hi tu gapo, hak mana fa'il, hak mana maf'ul, itu dulu Erok nahung dulu. Ni pucuk tak faham nahung tu. Orang panggil tak dalam dari segi nahung tu. Kalau lah tak ngaji bagi Suluddin pun tak apa. Kalau tu keadaan hang sungguh terkik dulu mana fa'il mana fa'ul. Tu dia sini dia fa'il la tahwihi al-jahfi maf'ul. Ayat tidak meliputi akan dia. Meliputi fa'il tidak meliputi akan dia akan Allah tu oleh pihak yang enam. Jadi pihak ni tu bukan dia meliputi tu hadak lah. Hak tu maksud Imam Tahawi kata. Bukan kata tidak ada jihad yang ni. Kalau dia nak kata tak ada, dia kata la jihata lahu. Dia kata innallaha la jihata lahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada jihad baginya. Tu baru kata tak ada atas, tak ada bawah. Tak ada jihad atas, tak ada jihad bawah. Tak ada jihad kiri kanan hulu hilir naik jatuh. Tu baru kena. Dia menafi istiwa, bukan nafi jihad. Nafi meliputi akan Allah Ta'ala oleh jihad yang ni. Sebagaimana semua makhluk kasairil mubtada'a seperti semua makhluk, semua benda hak terhewak dekat sana itu. Nak ayat makhluk semua tu apa? Meliputi oleh jihad yang ni. Kita makhluk ni meliputi oleh jihad yang ni. Ada jihad atas, ada jihad bawah, ada jihad siapa kanan, ada jihad kiri, ada jihad apa, ada jihad belakang. Itu makhluk. Patutnya bukanlah tu. Tengok piyah hawi, piyah mahwi, tengok situ dulu tadi ya. Jadi piyah hawi sini ialah jihad yang ni atau hawi. Piyah mahwi nya ialah Allah Ta'ala.
Tu dia. Tuhan bukan semua makhluk tu. Makhluk semua tak ada pihak. Kita ada pihak. Kalau kita tadi dia ada pihak atas, ada pihak bawah, ada pihak kanan, ada pihak kiri. Tu dia. Yang katanya tu makhluk. Tuhan ni bukan makhluk. Tuhan ni sebab itulah makhluk tidak boleh meliputi dia. Tu makna gitu. Bukan kata perkataan ni kita nak tulis dengan mah, dia kata tu tak betul lah tulis dengan mah, tapi tak serupa dengan atas bahar tu, dan tak serupa dengan seorang doktor tu bahar salah juga tu. Mana doktor tu bahar tu juga Tuhan tidak berjihad ambil alasan la tahwi al-jihad situ tak betul. Lagi sarah zaman tu kasar ilmu tana'at tu seperti semua makhluk. Apa makna situ? Nak ayat semua makhluk ni dia meliputi oleh jihad yang ni. Gila, kita tengok rumah suti tu, ada pihak atas, ada pihak bawah, ada kanan, ada kiri. Semua makhluk ni, bukit semua dunia, semua bintang, bulan semua, dia ada pihak yang meliputi oleh pihak yang ni. Ada pun Tuhan tu, kalau Tuhan tak akan meliputi oleh pihak yang ni. Tu dia, tu makna hak kandak apa tu? Kandak Imam Tahawi. Nabi faham gitulah. Hak tu ibarat tu kalau terkena humpuk kita tidur tu. Orang panggil la tahwi itu dia nafi ihtiwa, nafi meliputi, bukan nafi jihad. Kalau nafi jihad makna la inna Allah la jihata lahu. Tadi ada jihad baginya tu mutlak. Tapi bukan. Jadi dia faham salah tu panggil. Tu maknanya. Ada apa tu orang panggil kena halusi di segi i'rab dulu, terkik nahwu dulu, nak kita tafsir mudah-mudah tak boleh buat gitu. Buat apa yang sendiri gitu. Kalau kita mai tengok Syekh Qadir dia mau tak puas hati dia kata dia menonton Syekh Qadir. Syekh Qadir kata kita mai tengok. Dia kata ni hak ulama syarah ni. Dia mutasi ulama Syekh Qadir pun lagi. Dia saya kata apa? Orang nak belana lagi. Orang Jawa kita ni sikoh pada Syekh Qadir ni. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullah, tiada menghipung akan dia oleh segala pihak yang enam. Tu dia. Tengok tu. Jadi tu jamu hak Syekh Qadir pun jelas. Mai cukup fa'il apa mai nafi. La nafi tidak menghitung tu dia. Akan dia ke Allah oleh segala pihak yang enam. Bagi pihak yang lain tu tak ada duk hipung, tak ada itu dah ada. Tak ada meliput itu dah ada mana gitu. Seperti segala yang ni baru. Semua hak tewak benda baru ni lain benda dia tu semua tu meliputi oleh jihad yang ni. Tak ada sekarang habuk pun atau tak ada meliputi oleh jihad yang ni. Tu makhluk, Tuhan bukan makhluk. Tu makna gitu bukan nafi jihad, dalam ibarat dia. Tu maknanya. Tu dia. Tu hak Imam Tahawi tu. Sebab tu perkataan dia tu jelas. Dia panggil perkataan dia tak ada berlagu apa. Dan dia etikot tu Tuhan di atas segala makhluk. Tu dia. Segala makhluk ni atas segala makhluk tak ada meliputi oleh jihad yang ni, dan sebab bukan makhluk. Atas segala makhluk. Mari tengok kata dia lagi tak dia ni jelas yang orang katakan tu dia dalam mata dia ni lah yang kata sini kata tu kata lagi dia wa huwa mustaghnin anil arsy wa ma dunahu muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Dengar kalau kita kira tak usah tengok mana dulu lah. Dan Allah tu terkaya daripada arah, mana Tuhan tak ada berhajat pada arah. Wa ma dunahu, dan bagi selain pada arah pun tak. Muhitun bi kulli syai', Tuhan meliputi sebagai semua sesuatu. Di segi ilmu dia tu cukup tahu berapa, walaupun Tuhan tertinggal atas arah pun wa fawqahu, dan di atasnya, di atas semua sesuatu. Tuhan di atas segala sesuatu. Karena sesuatu tu makhluk. Tuhan atas semua sesuatu tu. Tu dia anil ihata khalqahu. Dia lepas tu wa qad a'jaza, dan sungguhnya lemahlah anil ihatati, daripada meliputi Allah Taala sana itu apa nak khalqahu, makhluk dia. Makhluk dia tak kuasa nak tahulah, nak tahu cara meliputi Allah Taala sana itu. Nak ayat sini jelaslah. Nak ayat katanya balik Syekh Qadir pun jelas. Ayat kata Tuhan itu tidak meliputi oleh jihad yang enam, kerana hak meliputi jihad ni sana itu ialah makhluk. Maka Allah Ta'ala di atas segala makhluk, dia ada wa fawqahu wa fawqa kulli syai'. Itu dia. Kita tengok sini. Itu dia. Hak Syekh Qadir terjemuh mana? Dia kata sini. Tengok hak dia kata sini. Hak ni hak kita terjemuh mana pula itulah dia katanya. Tengok. Dia kata sini. Maka dia kata jaga-jaga bahawa Allah Ta'ala itu meliputi tiap-tiap suatu.
Tiada dikandaki dengan meliputi itu bahawasanya segala yang baharu itu masuk dalam zatnya yang maha tinggi. Bukan seperti etika atau Tuhan itu duduk pada semua tempat ada lah. Dan hanya usulnya dikandaki daripadanya meliputi oleh ilmu Allah Ta'ala dan kudratnya. Itu dia, meliputi di segi ilmu dia katanya. Apa yang mengenai hurai lagi kata bapa kuhu tak ni telah mana. Adapun bahawasanya Allah Ta'ala atas segala makhluk, tu kata bapa kuhu tu, bapa kuhu wa fawqa kulli syai, dan di atas bagi semua sesuatu. Itu dia. Ini puak-puak hak tak puas hati dengan akidah tawiyah ni, ya buat kubik ni kata tak ada macam-macam lah. Padahal puak ni baru saja, baru beranuk je. Sekolah ni mati lama dah. Puak ada ikam dan ini baru saja ya. Adapun katanya bahawasanya Allah Ta'ala atas segala makhluk, maka iaitu atas yang patut padan dengan kebesarannya, kebesaran Allah. Kalau kata di atas segala makhluk tu patut dengan kebesaran dia. Tiada seperti atas yang baru, tak serupa dengan atas yang baru. Atas yang baru tu tak ada terkaya daripada arah, nutupai arah dan sebagainya. Nutupai makhluk, Tuhan mustagni, terkaya daripada arah dan lain pada arah. Bukan dia tu mafawqa kulli syai, atas semua sesuatu. Dan Allah Ta'ala juga yang mengetahui hakikat atas itu. Tuhan yang tahu hakikat atas dia tu. Kita erti gitu ya. Erti kata Tuhan kata atas segala makhluk, kita erti lah. Telah berfirman Allah Ta'ala, kerana Tuhan royak sendiri, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Artinya dan ia juga Tuhan yang mengerasi itu lagi di atas segala hamba-Nya. Tuhan kita hak qahir itu adalah di atas segala hamba-Nya. Dia hamba makhluk semua hamba Allah Ta'ala. Yang dia Tuhan atas segala hamba-Nya. Itu Tuhan royak betul. Dan firman-Nya Tuhan kata lagi, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Takut mereka itu akan Tuhan mereka itu dari atas mereka itu. Nak ayat tu malaikat dah berikan. Dah dah naik pergi berjaga arah, duk keliling arah macam-macam, dah pikir arah apa dia ni. Tapi dalam hati dia takut Tuhan. Tuhan mana? Dia panggil Tuhan mana? Tuhan kelakuan Tuhan. Salahnya nak ayat tu Tuhan tu ada min fawqihim, dari atas mereka itu. Ada daripada atas mereka itu. Soalnya kalau kita kecek nahu lah, mana kata hal ada Tuhan tu min fawqihim, dari atas mereka itu. Itu dia. Itu jelas. Ini nak ayat katanya jelas bahasanya nak ayat katanya ya akidah Imam Tahawi ni iaitu Tuhan di atas segala makhluk. Dia orang fawqa atas. Lepas tu ulama hak syarah dia dulu orang dalil pula. Syekh Qadir ni orang dalil pula daripada Quran. Dia ada lagi. Tapi ya orang cukup lah. Dan kelima fawqa ibadihi, di atas segala hamba-Nya, semua makhluk hamba Tuhan. Apa tu malaikat sok tinggi dah tu takut Tuhan. Mana Tuhan tu? Min fawqihim, dari atas mereka itu. Nak ayat tak cerak-cerak ya wacak mari. Tu lebih kurangnya nak ayat tak dua tokoh ni tak faham akidah, maka dia bangsa pada kata Imam Tahawi itu nafi jihad. Hak sungguhnya nafi ihtiwa, nafi meliputi itu, bukan nafi jihad tak. Pakat atas segala makhluk. Di mana kata jihad lah. Atau saya kata jihad sudah lah. Itu dia. Tapi dia di atas segala hamba, di atas segala makhluk dia katanya. Sesuai dengan zat dia lah. Itu dia. Tapi hak seorang tu dia aku tak tinggi zat atas dah. Tapi hak seorang bapa tu tak tahu tak ada nampak, tak mengaku mana zat tu. Tak tahulah. Itu maknanya. Itu nak ayat katanya hak ulama tu nayu kita isyarah. Hak dia mau tak puas hati ni pun isyarah kena ikut hak kandak Syekh Abdul Qadir Mandiri. Kamarnya kita boleh tengok kitab hak dia juga. Kitab hak dia juga lagi, kitab hak khalah lah, kita cek mudah-mudah dia. Ni hak salah. Hak khalah nama dia kitab ni, hak dia ni Abdullah Al-Harari. Abdul Harari ni terkenal dia ni. Ia syarah kitab Izhar Al-Aqidah As-Sunniyah bi Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ia sendiri kata kena ayat kata lagi kitab dia ni. Ini tu dia lah ni. Tu dia. Tu dia sendiri kata kena sini. Tu dia. Ia pahalah mana tu dia sendiri ni. Tu dia sendiri pun mari ayat di mana ni? Ada. Tu dia sendiri mari ayat lagi kitab dia. Tu ayat dia tak ada ngaji. Tak ada lebih bagi suruh tinggal ngaji lah, tapi bukan tak khusus dia. Kemarin boleh kecek rabu-rabu gitu lah. Pada muka 187 saya ni dia katakan qala rahimahullah la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtada'at.
tidak meliputi akan Allah Ta'ala oleh pihak yang ni sebagaimana semua makhluk tu meliputi oleh pihak yang ni. Ya tafsirlah mana asyarhu syarah alla tahwillah ta'ala al-jihatu sittu, artinya bahawa tidak meliputi akan Allah Ta'ala oleh jihad yang enam. Supaya saya kata juga syarah pun untuk orang pun kama tahwi jami'al makhluqat, sebagaimana meliputi oleh jihad yang ni akan semua makhluk tu meliputi oleh jihad yang ni. Tu makna dia. Kerana dia kata izil makhluk la taqlu anit tahayyuzi fi ihdal jihad syik, kerana makhluk ni tak sunyi daripada nak tupai daripada salah satu daripada jihad ni. Tu dia. Li'anna al-harisa la budda yakuna bi makan, kerana benda baharu ni dia mesti dia kena ada tempat untuk dia nak duduk tu sana itu. Tu nak ayat katanya dalam kitab sendiri pun jelas-jelas kata hak nafi tu meliputi oleh jihad yang ni, bukan tak ada oleh jihad yang ni, tak betul tu. Cara saya tolak perkataan ahli ilmu di Indonesia, salah seorang ahli ilmu di Malaysia lama dah sekat setahun dah, tapi dia mau tu senyap moga tak sekoti ni mari tu nak tolak perkataan kita pula, tolak tak kena pada tempat pula. Tu je lah. Ni hak ya sarah ni. Lepas tu hak khalah yang pun kata gitu jugalah kalau pihak ibarat hak Imam Tahawi ni. Tu dia. Jelas juga. Baik. Lepas tu hak kita salah tak cerak dah. Hak kita hak ulama salah sarah ni jelas dah. Tengok hak akidah Tahawiyah ni. Hak ulama salah sarah ni. Semua daripada muka 41 tu dia beri jelas jugalah. Tu dia. Mana gitu. Dia kata sininya dia tanya la tahwihi al-jihatu situ kasairil mubtada'a ataupun kasairil muhdasat. Tu dia. Wala yufhamu min hadza nafyul jihah mutlaqan. Wala yufhamu min hadza nafyul jihah mutlaqan. Dan tidak dipahami daripada ini kata itu kata nafi jihad semata-mata tak. Bukan nafi sana itu nafi al-istiwa. Nafi meliputi. Tu jelas. Tu dia. Jadi hak syekh hak tua kita percaya ayat tu di atas segala makhluk kan ini dah. Pak kita tengok hak Imam Al-Ghazali pula. Imam Ghazali ni ada juga kita dengar tu kata tu kita nayulah dia kata kitab pun hak Imam Ghazali ni ayat kata kitab Minhajul Abidin ni hak akhir dia mau kata lah kita dengar di rumah pula tu kata gitulah kita hanya karya akhir sekali. Tapi ada juga ulama ayat kata kita Iljamul Awam tu hak akhir sekali belum ada mati. Kita Minhajul Abidin ni insya-Allah taala. Dalam Minhajul Abidin ni dia kata kena sini. Tadi ada muka berapa yang kita tanda ni. Dalam Minhajul Abidin. Dalam Minhajul Abidin tadi hak Imam itu sendirilah. Imam Ghazali sendiri ni dia katakan tak kalau dia suruh atau hal dia katanya wala yusbihu syai'an min khalqihi jelas pakat tahu belaka lah ni saya tak serupa suatu pada makhluk. Tadi wala yusbihu syai' tak ada lah benda lain lagi serupa betul pun dah wala tatadammanuhu al-amakin wal jihad, dan tidak menghipung akan dia tidak mengandungi akan Allah Ta'ala tu oleh tempat-tempat dan jihad. Bukan tempat tu tidak mengandung Tuhan kita likung Tuhan dah. Jihad tu tidak melikung Tuhan dah. Tak ada kata wala jihatalahu dak wala jihatalahu walal jihatalahu, tak ada jihad bagi Allah Ta'ala dak. Imam Ghazali tak kata gitu. Wala tatadammanuhu al-amakin, dan tidak meliputi akan Allah dan tidak mengandungi akan Allah tu. Bukan kata Allah tu dikandung oleh tempat tu kita kandung Tuhan. Wal jihad tu dan pihak ni kita kandung Tuhan dak sama sekali. Tuhan ni tak ada sakut dengan makhluk. Bukan atas segala makhluk mana gitu. Payah tafsir lah mana ulama dia ni tafsir dalam Sirajul Talibi ni. Syarah Syekh Dahlan ni Al-Qudairi dia katakan dak. Dia kita tafsir lah tu juga. Dikanak wala tatadammanuhu ni ay la tahtawihi. Tidak tidak meliputi akan Allah Ta'ala ataupun la yajma'uhu ataupun yajma'uhu, tidak kata duk hipung akan Allah Ta'ala tu al-amakin oleh tempat-tempat, dan tidak meliputi akan Allah Ta'ala tu oleh jihad-jihad. Jelas
bukan zat Tuhan tu duduk dalam jihad daripada jihad yang lain tak. Duduk pada tempat daripada berapa tempat tak. Tu dia. Nak ayat kata Allah Ta'ala tidak meliputi oleh tempat-tempat dan jihad ni makhluk dia buat. Bahkan dia atas segala makhluk je lah. Tu dia. Habis itulah kalau hadis jelas kata aina Allah, di mana Allah, hadis sahih kata fi sama pada atas je lah, atas. Cuma atas segala makhluk. Kalau kita tanya kita, aina kita, aina anta, di mana anta? Aina ana, di mana kita? Kita di mana? Tahta ke? Tahta Allah ke? Fauq Allah. Mungkin kita ni bawah kerana makhluk. Atas segala makhluk. Kita ni bawah ada makhluk je lah. Itu maknanya. Ni ayat tu Imam Ghazali sendiri pun tak ada mai kata inna Allah la jihata lahu. Tak. Inna Allah la jihata sidda. Hak nafi tu nafi itiwa juga, nafi meliputi. Faham ibarat. Apa mana faham? Baik, mari tengok dalam kitab ni juga. Kitab apa ni? Dari Hasyiah Bajuri ni, hak Syarah Tuhfatul Murid ni, Allah Jalatul Zahid. Hak ambil kata Imam Ghazali ni. Kita ambil kata Imam Ghazali hak apa betul ada dalil ya kitanya. Kerana dia kecek banyak ulama ni kitab banyak kecek gitulah. Manusia ni ada hak betul ada dalil, ada tak betul gitu. Ya bukan maksud dak suka nabi mana gitu Pak Imam Ghazali itu dia munakam mari kita ni pada muka 54 ni hak kaya ni tu dia Syarah Ibrahim Al-Bajuri ni dia mari royak jelaslah tentang masalah bab akidah ni hingga dia kata kita nak lah ya kecil panjang ya kecil mari atau kaifa tadri man alal arsistawa. Bagaimana aku nak tahu mereka yang tertinggi di atas arah tu? Kalau bagaimana aku tahunya? Hak kata hak Allah Ta'ala tinggi atas arah tu. La taqul kaifa istawa kaifa nuzul. Maka mudah-mudahmu jangan dak kata bagaimana Tuhan istiwa, bagaimana Tuhan turun. Maka gitu-gitu mudahlah. Itu dia. Jadi tak usah tanya kaifa sudah kata tinggi atas arah. Kalau Tuhan turun jadi tanya kaifa nuzul. Atau kalau tanya kaifah jadi kaifiyah, maka kaifiyah tak dia tahu tu. Di saya kaifiyah tu usahlah sebagaimana berlaku Jaham Musafan tu dia nak tahu kaifiyah. Kalau dia kaifiyah ya Allah. Dia kata lagi wa huwa fawqal fawqi la fawqa lahu. Wa huwa tapi Allah. Kata Imam Ghazali dalam syair dia. Allah mana fawqal fawqi di atas bagi segala atas. Fawqal fawqi di atas bagi segala atas la fawqa lahu tidak ada atas baginya bagi Allah. Inilah nak ayat katanya apa yang ditulis oleh perisai sana itu betul lah apa yang dikandang oleh Imam At-Tahawi dan juga betul juga oleh perkataan kalau kita dengar daripada perkataan dia ni sama ada perkataan Imam Ghazali supo sebut dalam syair dia dan sebut dalam kitab dia sendiri Minhajul Abidin. Ni jelas hak kita dengar hari ni. Ni ayat katanya hak tuai kita perisai yang kita baca hari ni hak demo tak puas hati tak adalah tidak betul lah. Kerana kitab perisai ni syarah tu betul mengikut Syekh tuai kitab tu kena pada tepat lah. Tu dia. Walaupun dia mudah tuduh kata Izzuddin Ibn al-Aziz gini-gini tu semua tu tuduh sebab tak setuju tu ya. Lebih-lebih lagi buat apa mudah-mudah lah ni duk kata duk kata Syekhudi tu mana alasan dia nak mengajar Saudi tu duk mengajar tak tu salah tu kecil tu tu orang tu orang tak setuju tu yang tak setuju dia situ serius tak tadi tu ayat kata kita ni tengok hak isi yang tahu tulis kat itu. Dan lagi pula kita biasa bersaing dengan anak dia Syekh Mak Qadi tu. Dia dah ngajar sejak Mekah lama lah. Salah satu yang bersaing kita saja juga tapi dia lebih orang kakak lah. Tu dia. Dia pun mana kata tak ada apa lah tu jalan ni hak bapa dia lah maksud situ. Bapa dia pun yakin lah kata akidah dia buat ni betul lah. Dan lihat itulah dia pun hatta anak dia Syekh Ahmad Abdul Qadir tu ngaji Jamiah Islamiyah bil Madinah Munawwarah kerana dia yakinnya ilmu hak Madinah ni hak yang dibawa oleh Syekh Ahmad lah. Tengok Syekh Ahmad sendiri pun dia tak pakai juga hak kata tak tahu tak erti makna tak erti pun tidak juga dia pakai suruh kafiat juga tentang masalah tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Syekh dah aku suka juga yang kita pernah baca dalam kita apa hidayah dia hidayah muta'allim tu jelas tertinggi Allah Taala tu segi syarahnya kemuliaan dianya di segi qadarnya tamnai dianya di segi zat dia cukup ayat mutlak lah tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala atas segala makhluk tu. Tu ayat katanya jelas hak kita dengar tadi sama ada kita daripada pihak dia pun gitu jugalah. Ayahlah nak mengikut hak kata Syekh Abdullah Harari sana itu. Dia mari akulah mari aku hak syarah dia tu samalah dengan hak faham hak Imam Tahawi sana itu. Tu. Lepas tu berakhirnya Primoh ia sebut jugalah tentang masalah tadi dalam kitab dia sana itu bahas kata sana. Inilah apa yang kita dengar pada malam ni ialah sebagai kita buat peringatan tentang masalah kitab yang kita baca ni ialah betul akidah as-salafus salih. Yang mana hak Syekh Qadir kata tu kena semestilah simpulan Imam Tamuzahab salah. Kerana ia kecek mari ni royak perkataan dia wari ayat Quran. Royak perkataan dia wari hadis Nabi. Ni noyak kata noyak katanya jelas mana kata akidah hak asal ialah akidah hak datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauhi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana jelas Nabi inilah adalah cukup-cukup kita dengar sifat dia sidik benar Nabi kecek lagi pula Nabi kita tu amanah apa yang royak tu jelas benda jelas mati hak sahih dia sahih tu. Sidik mana lagi pula tabligh Nabi sapa kita tu jelaslah tu. Tu dia. Sapa sematilah. Juga Nabi kita tu fatanah bijak. Kalau kita faham kata Nabi royak tu kena duk tapui, kena duk kira gitu, kira gini kat mana tak ada bijak lah. Salah Nabi nya. Cuma hak ulama tu ya pergi royak hak ni tu maksud. Lah ni hak Nabi royak maksud lah ni boleh kita faham. Tak ada kata pergi faham kata apabila zahir ayat Quran ni kuku, syirik, mujassimah, musyabihah. Hak tu buat belakang saja tu. Bukan apa salafus salih. Kalau tengok dalam kitab, ikutlah dalam kitab. Sebut-sebut saya sebut kitab Bahrul Kalam hak kita ngajar risai tu. Dia syarah gitu, ya ikut tu. Ada kaca kata kalau tahu ayat Quran tu jatuh jalan mujassimah lah, musyabihah lah. Ada musyabihah tu kalau kita ngaji ilmu bayang, ilmu bayar dia ada musyabah bisa sama ada zahir ataupun takdir di kira tu ni semata-mata orang tu kata Allah Ta'ala ada muka dia atau musyabihah ada mata ada tangan dia kata musyabihah dah sedangkan dalam kaedah ilmu bayar ni dia kena ada musyabah ada tapi ada juga hari jembuan takdir mari gitu kan lepas tu tak ada sahabu bahkan tuduh betul-betul ya na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh lah daripada benda ni. Sebenarnya saya pun tak tahu jugalah boleh jadi dia buat sendiri orang lain buat serupa lah boleh jadi dia tak boleh jadi tak tahu dia mulai buat pelakon gambar boleh jadi tapi saya tengok sana bukan lah tu kalau betul tu bukan lah betul tu tekan mari buat suruh mari tu boleh jadi tulis sendiri lah oleh bagaimana pun tak ada proses terima dia mau nak kritik membina kita terima dia mau nak tolak kata kita pasal dia dah Imam Malik pernah kata dah tidak ada seorang yang melaka radda wa rudda ada mu talak ku ada ku talak mu degili mari malaikat Nabi tak ditolaknya sahibal kubur tuai kubur ni kalau dia tolak tapi kata yang ulama tu ada gini mari gitu Imam Syafi'i dengan Imam Malik berkata-kata Imam Syafi'i kata Imam Malik ada silap mari dia gitu orang belakang mari kok belakang ni pula kata Imam Syafi'i ada silap macam-macam Abu Hanifah ada silap ya sedia manusia yang tak sunyi berdasarkan silap cuma silap segi mana tu tengoklah berat ke ringan kita lah tadi itulah lebih kurang saya dapat boleh beri pada malam ni ialah dengan sebab dia muhtam hari semalam saya pun dengar tengok nampak kata mestilah nak jawab lah benda ni supaya manusia tak keliru kita harap kata ikhwah kita lah saudara kita berlaku tu sama ada babo ke ada ketua ke baru tu lah saudara saya berlaku cuma nak kritik membina tu kita halusi dulu lah takut dia silap kok kadang mau kacau benda lah ni kok so silap 2 silap 3 silap kok akhirnya klik dia sendiri lah ada orang tak sikah orang tak kira dah lah lebih-lebih lagi kita tak ada
ada pondok ada puati baca pusila waktu pondok wisarah pusila kira terkina homo tak kena cara jadi macam-macam silap jadi buat pada kekurangan klik kita sendiri sebab itulah kalau dia mau kacau mari cuba jadi buat tu mengutahkan sewajar ke apa tu orang pegang tangan itu gini tu tak apa lah lah kalau benda tu nampak salah tapi jangan telajak rakyat benda tak sebenar ia akan klik kita sendiri kita terima kritik membina tak kalau baik kita terima dan kalau kita tengok Syekh Wasyukri dia lebih suara hak doktor tu lebih sikit je bahawa Wasyukri jawab dia gerak situ tu salah tu kerana doktor hak ni lah hak kata nafi jihad ni dia bahaya kata la tahwih jihad situ ni tak nak tahwih nafi jihad balik Syekh Wasyukri nak jawab kata dah hak tu yang nafi meliputi jihad yang ni tapi dia gerak situ dia gerak tak ada duit suara tu bang kita ada amanah kita harap tahu orang tengah tu cuba dengar klik hak Wasyukri katakan kat situ tu dia anak ayah kata hak Syekh Wasyukri tu mana kata betul ayah kata tu betul mengikut dengan dasar ilmu usuluddin dan mengikut kaedah ilmu syarah ilmu syarah ni betul hak ayah sebut saya pun bukan kata nak tolak orang lain itu gini tak saya saudara kita belakang tu saya hormat belakang cuma nak ayah kata ada yang mengatakan kena tak ada tolak hati hak kata Syekh Wasyukri tak apa ayah hari gimana pak silap jadi saya ayah silap tak ada ayah silap hak pergi syarah tak betul tu tak ada jumpa lagi kerana macam jumpa ayah hari saya nerang tak ada ke Syekh mana pun ayah hari tapi saya tengok ayah tak ada silap cuma ada kecek kasar tak kasar lembut kasar suku lah tu manusia ni ada gitulah supaya makin ni kita lesidai adalah ada sama baca ada sama manis ada sama pedas saja lah tu tu kita ambil sendirilah tengoklah itulah lebih kurang saya boleh beri pada malam ni walau bagaimanapun salah silap kita harap istighfar kita harap atas semua saudara kita berlaku salah silap kita istighfar dan kita harap kata hak silap tu taubatlah lebih baik atau iktiraf mengaku lebih baik kata silap pasal gini-gini ni senyap dua senyap sedangkan benda tu bila silap kita tu kita silap tu yang main dulu ya rojak dah ya kata silap ya rojak yang siapa ingin supaya ya silap kata ini ya rojak klik ya tu saya video suara dah bubik salah tu kita dengar seluruh dunia tu malu dengar tu saya malu dengar duk oyak benda tak sebenar itu cukup sekali dulu pada ni setelah mengistighfar akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullah khairan jazaa ala husni mutaba'atikum hadanallahu iyyakum ila siratin mustaqim alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin